Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara bagaimana nak add orang, employee, a person secara manual lah menggunakan software ZK Z-Link ni. Okay, untuk video yang kali ni saya nak tunjukkan secara manual lah, yang di mana software ZK Z-Link ni hanya seorang je yang guna, seorang yang tukang key in, seorang yang register kan, tak menggunakan banyak multiple account lah. Kiranya dia sesuai untuk macam office lah, office yang owner dia ada satu device, yang dia nak register ni nak pakai satu phone je. Okay, so caranya pergi kat bawah ni, cari contact. Okay, nampak ada add person, klik person ni, manually add, klik sini. So namanya contohnya Nazhan. Okay, Nazhan, isi yang mana star je, yang penting-penting, atau boleh je letak nama penuh kat sini. So yang lain kita tak nak isi, nak isi pun tak ada masalah. So untuk video kali ni kita tunjukkan cara yang simple dulu, yang mana hanya admin je yang tolong key in kan. So ni person, dan next yang star ni wajib lah kena isi, kalau tak boleh nak add. So person ID, okay, person ID ni bagi saya dia nak biar pun tak apa, terus tekan add, dia akan auto generate. Ataupun kalau company tu dah ada staff ID, boleh key in staff ID. Untuk Nazhan, staff ID kau, okay, contoh okay, kita add, klik sini. Alright, bila kita dah add successfully, Nazhan ada dalam ni. Tapi kita belum bagi dia mana-mana access. Alright, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.